Orang sakit saraf, kalau dah cuba macam-macam tapi masih kebas dan mencucuk, itu tandanya saraf dah sempit. Sebab bukan semua kebas tu datang dari urat terhimpit. Ada yang datang dari dalam bila aliran ke saraf dah tak lancar. Kawan aku umur 40-an, jenis aktif, jalan pagi jaga makan. Tapi dia selalu mengadu tangan kebas, kaki mencucuk macam semut jalan. Mula-mula dia buat tak tahu. Ingat biasa je. Lepas tu dia cuba macam-macam, urut, tuam panas, sapuan minyak. Tapi kebas tu tetap datang balik. Kadang tengah pegang barang, terlepas macam tu je. Malam lagi teruk sampai terjaga sebab tangan rasa mati. Lepas tu baru dia perasan, badan cepat penat, kadang pening sikit dan bila cek, rupanya gula dalam darah dia tinggi. Tapi peliknya doktor cakap tak ada kencing manis. Masa tu dia blur. Kalau belum diabetes, kenapa badan dah mula rasa macam ni? Doktor explain straight. Bila gula dalam darah selalu tinggi, darah jadi lebih pekat. Bila darah pekat, salur halus jadi sempit dan bekalan ke saraf mula terganggu. Itu yang buat saraf jadi tertekan dari dalam. Sebab tu kebas, mencucuk dan rasa lemah pada tangan kaki. Kalau dibiarkan, boleh ganggu fungsi saraf dengan lebih teruk. Sejak tu dia mula jaga makan. Tapi dia sendiri cakap, penat dah jaga makan tapi gula tetap naik turun. Kat situ aku terus share satu ikhtiar dari dalam. Aku kenalkan dia dengan kapsul aman yang ada herba utama akar legi. Akar legi ni dah dikaji saintis Universiti UPM sebagai herba yang bantu kawal dan stabilkan gula dalam darah. Cara dia bertindak, dia bantu stabilkan penyerapan gula dan bantu badan kawal gula supaya tak spike lepas makan. Bila gula lebih stabil, darah tak terlalu pekat, aliran jadi lebih lancar. Bila aliran lancar, bekalan ke saraf pun lebih baik dan tekanan pada saraf boleh dikurangkan. Dia amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam. Minggu pertama, dia cakap kebas dah kurang sikit. Minggu kedua, tidur malam dah tak terganggu. Dan paling dia perasan, tangan dah tak mudah kaku macam dulu. Sekarang baru dia faham, rupanya bukan urat semata, tapi dari gula dalam darah. Kalau korang sekarang ni kerap kebas, mencucuk atau rasa saraf makin lemah dan pernah buat full check up dan gula tinggi walaupun tak ada kencing manis, itu tanda badan korang dah bagi signal awal. Jangan tunggu sampai saraf makin teruk. Ikhtiar awal dari dalam. Try kapsul aman. Amal konsisten setiap hari. Untuk kesan lebih cepat, aku sarankan ambil 2-3 botol terus. Buat stok untuk sebulan. Klik beg kuning atau link kat bawah sekarang.